Selamat tengah hari. Saya Azham daripada KPDN. Saya bagi masa you 2 minit. Boleh? Punya halusi bagi habis. Boleh ni cakap mana you pandai. Oh, banyaknya anak beranak sini. Gula jual berapa ringgit? Tak ada harga. Gula tepung tak ada harga. Berapa harga? Lesen dah ada tu, betul lah you ada lesen. Harga kena ada juga. Sekarang abang nak cakap ke saya cakap? Nanti kan ramai-ramai cakap, nanti kan info tak sampai. Maklumat kita tak dapat. Minyak sampai seminggu, tapi kenapa dia duduk kat belakang? Banyak kat depan, tak depan, semua nak banyak. Kat dalam, kalau saya ambil satu, dua macam tak ada masalah, kalau dia ambil dia, you boleh tahan sebenarnya. Tak ada, tak enggak, you sebagai kedai, you boleh tahan. Sebab kerja warga negara memang tak ada lah. So kalau you punya menantu tak ada, siapa in charge kedai? Kalau pergi jauh pun kadang member dia datang jaga. Okey, tak boleh terima alasan tu. Sebab apa, kedai ni buka dah lama kan? Alhamdulillah. Okey, cerita dia sekarang ni, you ada lesen, kedai ni ada lesen. Okey lah, respect lah, ada lesen. Tetapi cerita sekarang ni saya tengok, barang kawalan you ada. Tapi barang kawalan macam ni lah, macam saya punya tuan cakap, dekat belakang. Soalan tuan saya tanya tadi, kenapa barang ni ada dekat belakang? Macam mana? Ya, tapi kalau saya tu lambat sikit mari, mak tu buka kedai sikit. Pukul 12 baru buka? Banyak ke stok ni? Oh, ada 4 kotak. You ambil bila ni? Minggu lepas? Ambil daripada kilang? Okey. Tak apalah, cerita sekarang ni itu yang sebelum kita datang. Hari ni kita datang bukan datang hari-hari. Bukan kita pertama kali datang, you pun cakap kita dah pernah datang. Kenapa you buat lagi macam tu? Soalan saya. Mana kata bukan kita first time datang, mana you terkejut kita datang baru you buka. Sekarang ni sebelum ni kita datang juga. Tapi sama juga, tak ada apa efek pun. Mana kata kita datang sekadar datang je. Kita dah datang sebelum ni, you tahu kan apa KPDN check pasal apa? Persoalan saya sekarang, kedai you ada lesen tapi you macam, yelah barang kawalan ada. Bukan tak ada, ada. Letak belakang. Tu tak boleh lah bagi alasan macam tu, saya tak boleh terima. Kalau you cakap KPDN sebelum dia dah datang, kenapa tanah harga masih gagal lagi? Orang sebelum ni ada juga, sama juga. Sebab semua tak ada harga tau. Barang basah tak ada harga. Lepas tu saya tengok dekat dalam freezer pun tak ada harga. Dekat rak, basic lah tu barang kawalan. Saya tengok barang kawalan dulu. Gula, tepung tak ada tanda harga. Macam mana? Barang kawalan ni bukan saya saja tau bagi lesen dekat you. Lesen ni, ini yang membolehkan you jual barang kawalan. Minyak ada, tapi bila pergi kedai kata tak ada. Lalu cakap pergi kedai nak beli minyak, minyak habis. Tapi sebenarnya sorok. Tak apa, kau sorok, abang gempuk.